Tak ada orang ni geng. Tak ada orang ni geng. Macam mana ni? Orang tak ada. Macam mana nak buat ni? Alright guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni hari Rabu. So korang boleh tengok kedai kita kosong. Tak ada orang, yang kosong. Sebab apa? Sebab ramai yang ingat cawangan KL tutup hari Rabu. Sama macam cawangan dekat Ipoh lah. So Ipoh memang standard akan cuti setiap hari Rabu. Rabu memang akan off. Tapi KL setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, hari Rabu kita buka kan. Bila Ipoh cuti, korang kena ingat KL buka. KL buka. So kita akan cuti hari apa? Kita akan cuti hari Isnin dan Selasa. Tapi bukan setiap minggu. 2 minggu sekali je kita cuti setiap Isnin dan Selasa. Okey, minggu ni kita dah cuti hari Isnin. So straight minggu ni kita akan straight sampai minggu depan tak ada cuti. And minggu lagi satu baru kita cuti Isnin dan Selasa. Okey, mungkin ramai yang tak tahu lagi kedai kita dah buka, dah operasi dekat KL ni. So korang nampak kita memang jual nasi ayam kelepok yang pakai dapur arang. Dapur arang panas-panas ni. So bila tak ada orang ni kita slowkan lah. Kita tak nak kita tak nak hidupkan api bazir arang. So kita ada nasi ayam kelepok ni dah standby dah ni kan. Tengok. Dah standby dah ni. Tapi orang tak ada ni. Sebab orang ingat kita cuti. Sebab orang ingat Rabu kita cuti. So tolong. Siapa yang nampak video saya ni, saya buka sampai pukul 11 malam hari ni. Tak ada orang ni geng. Tak ada orang ni geng. Macam mana ni? Orang tak ada. Macam mana nak buat ni? Nak tutup awal ke? Macam mana nak buat ni? Tak ada orang ni. Satu orang pun tak ada ni kan. So agak kecewa sebab mungkin salah saya juga sebab saya tak announce hari ni saya buka. Rasa macam nak tutup ke hari ni. Tutup awal ke nak buka sampai pukul 11. Macam mana? Korang datang tak? Nak datang lah. Saya tengah tunggu ni. Okay, bye.